Lagi sekok man. Oh. Angkat ikan. Kita tengok besar. Okay guys, so ni vlog yang pertama dalam aku punya channel YouTube. So dalam vlog kali ni, aku, adik aku dan dengan seorang tekong, kami akan pergi trip naik boat. So ni kami akan naik boat dekat sini, jeti apa? Kuala Kurau. Jeti Kuala Kurau. So sementara tunggu tekong, kami set up dulu, buat rambut, rod semua, setting semua siap . Untuk trip kali ni aku akan pakai setup dua rod je. So rod yang pertama aku pakai rod hybrid Venom, dan aku pair dengan reel Bulzen Gamer 02. Untuk rod yang kedua aku pakai rod Gamer Monster daripada Bulzen, reel Bulzen Yuga Ragnarok. Okay. So lah ni adik aku duk tengok YouTube macam mana nak buat perambut. Lama tak mengai, biasa. Lama tak mengai. So kami akan luncur mungkin dalam pukul 8.30 kot, sebab tunggu tekong dulu. Jadi kita saksikan ikan apa yang boleh naik, sebab dengar kasak-kasak kat ni. Ikan bawah emas lah, kerapu lah, siakap macam-macam lah. Rambut semua dah siap. Tapi tekong tak sampai-sampai lagi. Daripada pukul 8 lah, pukul 8.40 lah. Tadi call dia kata baru bangun tadi, pukul 8 lebih ni. Tak apa, lagi sampai tu. So macam biasa, kita buat rambut T. Buat 4 lah. So standby lah, tali apa semua sikit-sikit ni. Tak apa sangat pun. Leo untuk jeep. Tengok lagi, tengok macam mana makan poti lah. So trip ni daripada pagi sampai petang lah. Mungkin sampai 6.30 ataupun pukul 7. Dan trip kali ni kami main area Sangkak dekat Kuala Kurau. Kalau tahu dia Kuala Kurau, so dia satu jalan dengan apa, ban pecah Tanjung Pendang kan. Sini ikan gasak-gasak. So kita tengok macam mana, kita tengok. Tunggu tekong sampai tak. Okay, jom. Apa tekong mudah sampai. Nanti kami angkat barang, pindah masuk. Tutup dalam beg. Udang kopek. Susah sangat nak pegang barang, nak pegang phone. Dah nak gerak lah. Tunggu tekong panas enjin nak. Sementara tu kita santai ni. Okay, ni kami naik kat sini. Kedai umpan Pak Tam, Kampung Raja Basyah. So ni jeti dah. Tunggu kat dalam ni sat. Kat sini kalau kata nak cari udang semua dah. Dalam ni. Tak barang ni dulu. Kalau ni kilo ikan ada. Tapi tengok udang dulu, udang. Selain udang kat sini pun ni, kalau nak sewa boat pun boleh. Sewa boat pandu sendiri. Ni udang, hijau kupang, beranak RM1 potong. Ice bag ada RM5.
So, ni dia udang. Stok banyak, jangan risau. Kalau kata Fitri umpan habis, main patah balik, beli umpan, sambung balik. Ni toke. Sampai lah kan. Kita punya tekong. Dia ni. Tekong lambat. Tekong korau. Nak nombor boleh roger. Ni tong. Tak ubat. Ubat. Main makan ubat tu. Buat tunggang-ngang ni lah. Buat apa masih tunggang-ngang. Aku hilang kok. Aku sampai. Tak. Biji je. Biji. Ambil orang biji makan. Ni adik. Ubat mabuk. Takut tumbang. So kita ambil sebiji lah. Belum gerak. Ya. Dia ayak besar. Ubat apa ni tengok. Oh, ubat dah muntah. Abang, 2 orang ni tu cancel. Aku buka mesej pagi tadi. Oh. Oh, ni tekong punya setup. 1, 2, 3, 4 biji. 4 biji. Kau nak apa lagi? Kalau kata pi dengan tekong ni, dia pun akan mancing jadi, tapi ikan dia bagi kat kita lah. Kalau kata dia dapat ikan semua kita punya. Dia tak ambil, mungkin dia ambil sekong aku buat lauk, tak tahu. Air pun dah jual paket RM5. YouTube. Ha? YouTube. Malu aku tekong. Main tekong macam ni. Dah lah first trip. Tak ada lah, aku tak ni pun. Tong ikan, tong ikan ni dia wajib lah ni nak simpan ikan. Tak banyak pun barang, udang kopek pun sekilo ya. Udang kopek sekilo. Lepas tu dengan udang hidup lah. Udang hidup. Pergi dari mana belah Sangkang, tak tahu, aku pun tak pernah pergi. Tengok lah macam mana kan. So ni kami akan naik boat ni. Tu dia. Sampai dah. So kita nak guna barang. Panas ni. Kedah Perak 34-35 darjah Celsius. Memang panas gila. Okey, jom kita gerak. Area Kuala Kurau kata apa? Ban pecah semua orang ikut ni lah ni. Tapi kami akan pergi cari area Sangkang . So ni first time aku punya trip dekat sini. Dan ni juga first video dekat dalam channel YouTube aku. Yang mana yang tengok dekat TikTok boleh follow YouTube, subscribe YouTube untuk next punya trip. Dan dalam YouTube aku akan buat 2 jenis video lah. Satu trip mancing, satu lagi travel dengan aku punya wife. Ni dia. Dia Sangkang tu belah sana, ramai orang tu. Bersusun bot tu. Oi. Tapi kami duduk belah ni lah, tak apa. Tak duduk saya try cari tengok. Jom set up dulu. Kita nak mengaku.
Kita set up. Jom kita pasang umpan. First cast of the day. Bismillah. Dah kopek tu Saya ambil besok. Ha? Apa dia? Tu belakang. Terapung. Man, ni kalau mata kecil potong dua boleh dah. Ya, aku ambil Oh, udang hang. Oi, oi. Kilo 26. Oi, oh. Murah. Loceng. Tak boleh je tengok tidak apa bola ni. Mak aja nak try belum ni, try belum. Cuba besar. Tapi dah rekod tu lain tu tau. Tapi nak syurut duk mamai tu. Aku tanya aku sini, aku tak suka duk mamai ni. Ya aku tak suka. Sebab ikan dia sini dia makan kotak. Kalau kotak tu makan. Hak lain tengok saja. So dia macam berebut kan. Berebut ikan. Untuk ni saat try barang 2 minit yang tadi dah tepi tempat yang aku suka cari kamera. Sini banyak ikan bawah GT, bawah yang ni. Gigit. Ayak tu. Betul-betul YouTube ni. Okey dah. Kita dah setting. So, hybrid Vailum sebelah kiri, Bulzen sebelah kanan. Kanan aku lah. Lama orang cuti yo. Lama. Kan mama. Oh ni pening lah. Seorang pening lah. Mari Dini, mari. Ini sangkap belah perak. Ini dia ni punya tekong. Wah, ikut tekong, ada tekong ada ikan ni bawa boat sendiri, lepas tu merayau motor. First cast. Aduh, tak ada nak record lah. Lambat sikit, tak ada nak record. Dia GT kan. Ikan first daripada tekong. Kami tak ada Ikan kau batu. Oh, ikan. Tukar. Ikan yang kedua. Jaga duri dia. Jaga dia punya tu. Ikan yang kedua. Tak tarik pun nak cek umpan dah. Tak tukar macam tu. Berat. Dalam masa 30 minit tak sampai mi berhenti ni. Ni dapat ikan yang kedua. Oh, ini bau. Strike. Ikut. Dah. Relax. Nah. Ni kaya bukan duri, kalau duri ikut lah. Dalam. Merah kan. Alhamdulillah. Oi, ikan merah. Leper. Mai ikut man. Alhamdulillah. Man, tukar isi ikan man. Okey geng, ni. Ikan yang kedua. Jenak. Dia. Ni tak ada nak record, lambat sikit. Okey, kita cari lagi. Oi, menekan dia. Dekat dia. Lah. Cancel. Weh, lain macam ah. Okay, geng, setakat pukul berapa? Lupa. Tak tengok jam ni. Kau kan? Satu suku. Setakat satu suku lah. Okey, ni hasil dah. Setakat satu suku. Tak ada ikan merah sekok. Tukar dah 3 ekor. Tukar 3 ke 4 lah kat bawah. Jenah hak sekok. Lepas tu hak lain kita kutip glamour. Kutip glamour. Kita cari ikan saya, dah tunggu tengok lagi. Petang-petang sikit. Lagi sekok man. Oh. Angkat ikan. Kita tengok besar. Besar ni. Besar ni. Buat gulai kepala ikan sedap ni bu. Oh. Dah merah ada gigi dah boleh tahan. Kena bawah kan. Dah bawah.
Oh, besar. Oh. Ha, Ya, ya. sing. Sini. Sing badan. Oh, ni besar. Oh. Ni baru sedap. Kilo dah. Ah, ni nampak jelas sikit. Oh, dia ni glamour tukar. Mana banyak ni? Bolos ekor, bolos. Bolos. Nah, oh ni. Ya wah, besar ni 1.3 1.4 dah ni, 2 ekor ni. 1 kilo lebih ni. Ah, ni dalam 4-5 kot. Ada ah. So habis dah trip Kuala Croatia. Dah ni dah sampai kat rumah dah. So nak tengok, kita nak tunjuk dia punya hasil. Ada sikit, jom kita tengok. So dia ni hasil trip hari ni. Ikan merah 4 ekor, besar-besar ni. Nampak bawah tu. Mana tengok ni? Oh ni, ha kat ni. Oh ni, bawah. Ikan merah 4 ekor, tukar 3 ekor, jenahak sekor. Anak lah. Lepas tu glamour, bolos, tekong pun dekat tekong pun dah. Tekong ikan merah 3 ekor, GT 2 ekor. Bawal semua putih. Bawal putih lucu. Sini. Okay, so dah. Nanti untuk next video kita tengok trip mana kita boleh pergi. Trip mancing atau travel, salah satu. So subscribe, follow untuk lebih banyak vlog yang menarik.